Ada gila pada orang Malaysia. Macam mati tu. 1M dia pun ni. Kenapa? Wadidaw, wow, kau pandai kau deal pula kau netizen. Pandai pula kau suruh aku wadidaw lah apa. Tak ada deal pun kau suruh aku wadidaw pula. Pandai kau. Kita je kau pusing kan? Duk murah-murah. Kita je kau pusing kan? Baiklah kau. Wah, aku dah nampak kedai runcit lah. Mahal tau. Sama je TikTok je. Dah sempit. Itu kedai runcit lah kau tu. Invite aku nak pergi kedai runcit jap. Jom teman aku pergi kedai runcit jap. Jangan salahkan faham ku kini tertuju. Oh, siapa yang tahu, siapa yang mahu kau di sana, aku bisa terulang cerita kita. 2M lompat aku cabar. Kau suruh aku lompat kata tap screen je modal kau. Kau suruh aku lompat kata. Baik aku tidur kat rumah. Sekarang ni aku nak pergi kedai runcit. Ni kedai apa ni? Oh, bukan kedai runcit. Kedai perfume. Aduh, salah tengok lagi korang kan ni. Kedai runcit tu. Macam kedai runcit, macam ya, macam tak. Cerita kita. Hati-hati Mal, ada orang nak culik kau Mal. Dia tolong lah. Tolong saya boleh lah. Tolong lah. Tolong saya. Member tu goyang kan? Dia tengok dulu. Dia ingat ni bukan kedai runcit. Hai, aduh. Ni kedai makanan haiwan. Ya, aku tanya member aku jap. Bro, nak tanya ni. Kat mana dia jual Dunhill, daya klasik? Kau usah tak nak jawab ni. Ni kedai bukan kedai ukuk ni. Ada jual ukuk. Masa tak ada ni. Tak ada jual ukuk. Gampang tu. Kedai belah mana ada? Tak ada kedai lah. Tak ada kedai. Tak ada tu. Aku ukuk tinggal lah. Aduh, budak tu aku tanya dia tadi. Dia tak nak jawab aku tu. Budak ni dia kurang ajar ni. Kau tak dia nak lari. Kau tengok dia lari. Dia dah keluar. Dia buat ni. Weh, dia kenapa ni? Dia kenapa tu? Kau makan apa tu? Kau buat apa tu? Oh, okey. Dah pelik lah. CVE tak ada sini. Aku pun tak tahu kat mana CVE. Aku nak lintas pergi sana, jauh siap. Malas aku. Biar. Balik lah pergi sokok. Mal, tengok komen Mal. Tengok komen apa? Ya, tengah tengok komen ni. CVE belah belakang Mal. Belah belakang pula kau ni. CVE tak boleh ni QR. Aku tak buat. Tak nak lah. Biarlah. Masuk lah. Jejak gear balik rumah. Syok. Tak buat. Di belah Mal ada CVE. Tak buat kad.
Mana QR. QR tak boleh. Complicated tak kawan. Bukan complicated, aku mana nak Ellen. Penat. Untunglah dah awet, boleh bawa pergi Mitsu. Besarnya baju ni. Tak macam baju tidur dah. Cerita kita sulit dicerna lagi sama. Korang pergi repost video baru saya boleh tak? Korang pergi komen, like, share video saya baru tu. Okay, saya nak beritahu korang. Okay, nanti yang mana tak subscribe video YT saya, korang pergi subscribe. Mungkin dalam hari Rabu saya akan post konten first dekat YT saya. Alright, nanti korang jangan lupa tengok. Alright, lepas tu besok jangan lupa tengok YT Aisyah. Okay, apa nama YT Mal? Kau tulis je nama aku Mal Kuduk, nanti keluar lah dekat YT tu. Nanti keluar. Aku dah ada YT lama dah, sebelum aku masuk lagi. Sebelum aku masuk lagi. Rindu AI team dah. Tanya soalan tu, memang saya akan jawab ya lah. Kalau nak kata saya rindu AI team tu, mungkin kurang. Tapi kalau rindu Alif dengan Kak Bel tu, mungkin ya. Sebab kalau talent, saya rasa, kenapa saya cakap saya tak rindu, bukan kata tak rindu. Mungkin kurang rindu dia sebab dia dah lepak dengan saya luar. Tapi kalau macam Alif, saya memang tak pernah lepak dengan dia kat luar. Jarang. Faham tak maksud saya? Kalau macam orang lain, yes, dah biasa benda tu. Jadi kurang lah. Alif tolong apa Mal yang cakap tu? Itu tak ada cerita. Itu saya dengan Alif je tu. Sebab tu kadang-kadang korang kecam dia. Korang kecam Kak Bella, kecam Alif. Sebenarnya bagi saya benda tu, apa yang korang nampak jahat dia je sebenarnya. Tapi baik dia orang, korang tak pernah tengok pun. Sebab korang tak pernah rasa dekat korang kan. Tak jadi dekat diri korang. Semua. Macam aku dah duduk kat tempat aku ni, aku pernah rasa dia sebagai content creator, tak sakitnya orang hina, sakitnya orang aibkan, sakitnya semua benda kita nak hadap. Betul. Sebenarnya kau tahu, kadang-kadang dengan komen pun kadang-kadang orang ingat tak boleh rasa sakit dia. Macam aku, dulu aku sebelum aku jadi sekarang macam mana aku sekarang ni, aku jujur lah, dulu aku sakit gila tengok komen. Masa time dulu, masa first aku naik, orang panggil aku apa, Woody. Samakan aku dengan Woody dulu. Lepas tu bila lama-lama benda tu aku jadi terbiasa tau. Jadi benda tu aku rasa macam kau panggil je lah apa benda. Jadi macam dia dah jadi macam trademark aku sendiri dah. Ya, tengok kat dia kau bagi. Tu saya nak tu je, silver play button. Jadi korang dah boleh pergi sub out. Lagi sikit nak 100,000 tu. Saya nak silver play button. Dapat silver play button dah, alhamdulillah lah. Sebab apa? Bukanlah saya nak sangat pun benda tu, tapi saya nak gantung kat bilik. Saya nak kata kat bilik, nampaknya macam bapak seronok gila ada benda tu. Sebab dia tengok orang lain ada benda tu, saya nak achieve benda tu pula. Faham tak? Benda tu.
Macam mana kau kenalkan dia? Kader ni saya kenal lama dah. Sebelum dia masuk AI lagi. Okay lah, saya nak live kan ni. Korang pergi repost video baru sih. Saya nak borak-borak dengan dorang dulu lah. Nak spend time dengan tu. Sekejap lagi sampai rumah. Sekejap lagi dalam pukul 12, pukul 1 saya live balik. Kita live macam biasa pukul 12, pukul 1. Okay. Bye-bye korang. Semoga korang rezeki selalu yang baik datang daripada saya. Andai kata terkasar pasal Toko Raja atau termungkin, saya minta maaf daripada jurang rambut. Sampai jumpa lagi. Okay. Jumpa saya pukul 1 pagi lagi. Kita live content. Sekejap lagi pukul 1. Alright. Saya gerak dulu. Assalamualaikum. Sekarang kalau korang nak hiburan, kejap lagi saya buat pukul 1 ya. Yang mana tak follow saya, korang follow. Follow dulu. Jangan salahkan faham. Dan jangan lupa sub YT saya. Kalau korang nak tengok konten saya buat sendiri, yang lawak, yang seronok, yang tak kering gusi, yang korang nak tengok sambil makan, nanti korang subscribe lah YT saya. Alright. Mal Kodok Official. Alright, saya gerak dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Mal Kodok